Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Cikgu Khairi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Aris Bendahara. Hari ini kita akan membincangkan topik pengurusan integriti dan keselamatan berkaitan isu rasuah. Berdasarkan slide yang ditayangkan, kita dapat lihat pelbagai kes jenayah berkolar putih yang melibatkan unsur-unsur rasuah. Terima kasih kepada Cikgu Khairi. Kini bersama saya, Cikgu Nora. Sekarang anda sedang melihat definisi berkenaan rasuah dan akta yang melibatkan rasuah. Seterusnya adalah jenis-jenis rasuah yang sering berlaku. Bolehkah anda kenali bentuk-bentuk rasuah yang sedang dipaparkan? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nurul Hidayah dari SMK Kanusian Konden Keluang akan menjelaskan tentang elemen dan kesan daripada rasuah. Mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM 2009, terdapat 6 elemen utama dalam sesuatu kes rasuah, iaitu pemberi, penerima, suapan dan tujuan. Seterusnya saya akan menerangkan kesan daripada rasuah pula. Kesan rasuah terbahagi kepada dua bahagian iaitu individu dan umum. Kesan rasuah terhadap individu ialah pesalah rasuah akan didenda dan dipenjara. Harta yang diperoleh daripada hasil rasuah akan dirampas. Keluarga pelaku rasuah akan dipandang hina. Tiada keberkatan dalam kehidupan dan peluang kemajuan kejayaan akan terjejas. Kesan rasuah terhadap umum pula ialah akan menjejaskan kelicinan dan kecekapan pentadbiran. Kerajaan, berlaku ketidakadilan dalam ekonomi, meningkatkan jurang antara yang kaya dengan yang miskin, meningkatkan kadar jenayah yang boleh mengancam keselamatan negara, nyawa dan harta benda, dan meningkatkan kos sara hidup. Assalamualaikum dan salam Madani. Saya Cikgu Muhammad Syahrul dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Sadun. Ranya akan berkongsikan mengenai undang-undang berkaitan dalam rasuah. Seterusnya, ialah berkenaan hukuman yang berkaitan dalam rasuah. Pesalah yang didapati bersalah boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 20 tahun. Denda tidak kurang dari 5 kali ganda nilai suapan atau 10,000 Rm atau mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Assalamualaikum, nama diberi Nuraini Hanisah. Murid-murid, rasuah berlaku sebab beberapa punca utama. Hai, saya Cikgu Syahrul. Di paparan anda dapat lihat beberapa peranan sebagai individu untuk mengatasi jenayah rasuah yang semakin berleluasa pada masa kini. Selain itu juga, kita dapat lihat peranan masyarakat dalam misi membanteras jenayah rasuah. Ingat saudara-saudari sekalian, mencegah itu lebih baik dari mengubati. Last but not least, untuk membanteras rasuah, ia memerlukan kerjasama dari semua pihak supaya dapat melihat sinar di kemudian hari untuk memastikan negara sifar rasuah.